saya ni antara student yang boleh dikatakan student yang agak susah lah masa tu. Dia ada bantuan, saya dapat bantuan daripada satu organisasi ni, sponsor 100% lah. Lepas tu kira beasiswa lah. Yang dapat tu memang yang B40 lah orang kata ya. Yang B40 lah. Dan ada juga saya masuk ni universiti swasta. So banyaklah student yang bawa kereta mewah, datang college bawa BM. Kan umur baru 19, 18 ni bawa BM. Saya pergi college yang kaki. Ya betul. Kan? Jadi kat situ rasa macam, so sebab saya lelaki, saya tak terfikir pun saya nak buat benda-benda macam tu. Jadi saya tak kisahlah. So mungkin orang geng-geng perempuan ni dia tengok, wah kawan aku dapat pakai ni. Tanyalah, kau buat kerja apa Aku buat ni lah, jual-jual ni. Macam mana aku nak buat itu yang saya nampak, yang saya kaji masa saya belajar dulu. Saya nampak lah benda ni memang betul-betul jadi.